Baru-baru ni adalah tular pasal satu video di mana seorang lelaki dirembat oleh beberapa orang disebabkan satu cenggih, di mana lelaki tu dia kenal perempuan tu pun dekat aplikasi TikTok, dan disebabkan perempuan tu ajak untuk teman malam tu, dia dengan tak fikir panjang dia pi kena tibai, duit kena pau, motor kena rembat. Jadi bagi aku ini adalah satu modus operandi untuk orang ambil duit. Sebab benda ni pernah juga terjadi, yang di mana ada satu mangsa dia pernah cerita sendiri dekat aku yang kejadian dia tu pun hampir serupa dengan benda ni. Kisah ni terjadi 5 tahun yang lalu, di mana ada seorang lelaki Pakistan, dia sendiri yang mangsa dan cerita dekat aku. Jadi kita namakan lelaki Pakistan ni sebagai nama Budi. Budi ni dia berasal daripada Kuala Lumpur. Jadi satu hari bos dia ni hantar dia pergi ke satu kawasan, dan kawasan tu pula kawasan di mana aku bekerja 5 tahun yang lalu. Dan setiba saja Budi ke situ, Budi ni sewalah satu motosikal, dan dalam masa sama dia terjumpa dengan seorang penduduk kawasan situ. Kita panggil dia Mamat. Mamat ni pun macam baiklah dengan dia untuk tolong bantu dia bawa kawasan situ untuk memudahkan kerja dia kan. Jadi disebabkan kebaikan si Mamat ni, Budi ni tak jadi nak sewa motor. Budi pun ambil lah kereta sewa dan guna Mamat untuk pandu kereta tu untuk pusing-pusing satu kawasan situ. Pada awalnya Mamat ni beritahu dekat Budi tak perlu pun bayar dia, cukup sewa kereta, sebab si Mamat ni dia buat package sewa kereta kat kawasan situ. Jadi selepas saja si Mamat ni bawa pergilah makan, bawa sana bawa sini, malam tu Mamat bawa si Budi ke kelab malam. Dikatakan Budi ni pun orang silap, pada asalnya dia tak mau, tapi disebabkan kebaikan Mamat dia pun pilah ikut masuk kelab malam. Nak jadikan cerita, pada asalnya Mamat nak perkena dia untuk keluarkan duit untuk minum alkohol, tapi Budi ni tak mau. Budi kata yang dia ni tak mabuk, tak minum alkohol. Biasalah dia ni orang Pakistan, memang buat duit ni kedekut sikit lah. Jadi disebabkan yang tu, si Mamat ni dia panggil sekumpulan cenggih perempuan di kelab tu lah untuk goda si Budi ni. Budi ni pun bila dah ada cenggih 2-3 orang depan mata, rasa confirm lah, buat keluar skeping open table. Si Mamat ni pula bukannya dia pergi berdua saja tau, pada asalnya dia pergi bersama kawan-kawan Mamat, lebih kurang dalam 3-4 orang macam tu lah kan. Dan mereka pun duduklah dekat kelab malam tu lebih kurang sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas saja pukul 6 pagi tu, lepas keluar daripada kelab malam, si Budi ni pun bagi tahu yang dia pun dah nak bersiap-siap nak balik ke Kuala Lumpur, sebab urusan dia dekat sini dah habis. Tapi si Mamat ni tengah plan dengan kawan-kawan dia macam mana nak pau lagi duit si Budi ni. Setiba saja di stesen bas, si Mamat ni tiba-tiba dia minta duit daripada Budi. Budi ni pun macam pelik lah, kenapa dia tiba-tiba minta duit, sedangkan tak ada pun perjanjian untuk kena bayar apa-apa kan, kecuali duit kereta sewa. Sebab duit kereta sewa pun Budi dah bayar awal-awal lagi. Jadi si Mamat ni pun bagi tahulah yang pertama dia kena bayar disebabkan gunakan si Mamat sebagai driver untuk bawa ke sana ke sini. Pada asalnya dia tak minta, tapi kali ni dia minta. Dan yang kedua dia kata disebabkan hang ambil 3 perempuan. Padahal dia tak minta perempuan tu. Perempuan tu yang main menari sendiri je, aku pun tak tahu cara konsep kelab malam perempuan ni kan. Tapi dia kata kena bayar perempuan-perempuan tu, seorang dalam 100 lebih macam tu lah. Jadi yang ketiga pula dia kata masa dalam kelab malam tu hang mabuk, jadi hang minta aku untuk keluarkan duit untuk ambil ayak lagi. Jadi lepas tu hang janji untuk bayar balik, padahal tak ada pun benda tu. Jadi total yang dia minta tu lebih kurang dalam 1,000. Si Mamat Pakistan ni, Budi ni memang tak mau bayar lah kan, memang tak ada perjanjian apa-apa pun. Padahal hampa sendiri yang bawa aku, hampa sendiri yang bagi perempuan-perempuan tu kat aku, lepas tiba-tiba hampa nak pau aku. Jadi nak jadikan cerita, mereka tak mau lepaskan dia, mereka nak pegang dia, tak bagi dia balik. Dia masa tu dia buat tak tahu lah, dia terus ambil tiket bas, nak masuk dalam bas, mereka panggil security tu pula tak tahu jalan cerita. Security kawasan situ pun dah kenal Mamat, jadi mereka pun tak tahu yang Mamat ni betul ataupun salah. Jadi dia pun ambil lah si Budi untuk bawa ke pondok guard dulu. Jadi si Budi tu pun kena soal sesak. Jadi kawasan situ pula ada makcik-makcik cleaner semua kenal si Mamat. Confirm lah orang percaya Mamat daripada Pakistan. Ialah hampa cuba bayangkan antara orang kawasan situ dengan orang Pakistan, orang luar, siapa hampa nak percaya? Confirm lah hampa akan percaya orang situ, betul? Jadi mereka pun telefon lah polis. Setiba saja polis di situ, polis pun soal lah sesak kedua-dua belah pihak kan, tanya-tanya macam mana. Jadi yang si Mamat ni cerita yang laki Pakistan ni tak mau bayar dia. Jadi si Budi ni, Mamat Pakistan ni pula beritahu yang dia tak ada buat perjanjian apa pun. Tapi disebabkan tak mau jadi kes di balai, si Budi ni dia pun sanggup bayar.
sebagai tanda untuk settlekan masalah ni, dia bagi 500 dekat mamat tu. Jadi dengan perasaan yang sedih, dia kena tipu, dia kena bayar pula 500 dan balik ke Kuala Lumpur. Jadi ini menjadikan satu peringatan untuk kita semua. Jangan terlalu percaya orang yang baru kita kenal sepenuhnya. Rambut kita sama hitam, tapi hati kita berbeza. Dan ingatlah juga bahawa ada 3 benda yang boleh merosakkan negara. Salah satunya cenggih.